Pelbagai saiz emas, pelbagai kegunaan. Gold bar 5 gram ni nilainya cukup untuk perbelanjaan dapur satu keluarga sederhana. Gold bar 10 gram ni jika dijual, ianya cukup untuk beli sebuah motosikal secara tunai. Gold bar 20 gram ini pula, anda boleh jadikan sebagai dana kecemasan jika anda bergaji sekitar 3 hingga 4 ribu ringgit. Gold bar 50 gram, anda boleh gunakan untuk menunaikan haji bagi golongan M40. Gold bar 100 gram, anda boleh jadikan sebagai deposit untuk beli rumah. Gold bar 250 gram, anda boleh beli kereta yang selesa untuk keluarga tanpa perlu berhutang. Manakala untuk gold bar 1 kilogram ini, anda boleh menjamin keluarga anda daripada musibah kewangan. Jadi, sudahkah anda tetapkan matlamat simpanan emas anda? Anda boleh jadikan emas sebagai satu cabang simpanan untuk mengelakkan daripada simpanan anda daripada jatuh nilai dan sekaligus mengekalkan kuasa beli pada masa hadapan. Simpanan emas bersama Public Gold adalah sangat telus dan juga mudah. Bagi anda yang sudah ready untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh PM saya ataupun isi detail di bawah rangkaian di bawah. InsyaAllah saya sudah bimbing anda sebaiknya.